Lebih membimbangkan daripada kadar hasil negara yang rendah itu, cara kerajaan berbelanja apa yang sedikit itu. Belanjawan 2026 menunjukkan pola keutamaan yang sedikit salah arah, di mana vanity project lebih diutamakan pada ketika hospital masih kekurangan doktor dan universiti pula bergelut dengan kekurangan dana. Kerajaan dengan bangganya mengumumkan rancangan untuk mengutip sehingga 50 bilion daripada GLC dan JLIC bagi membiayai projek seperti pembangunan Kota Madani yang menilai 4 bilion ringgit dan membaik pulih Kakor Sastri Negara berjumlah 600 juta ringgit. Tidakkah kerajaan terfikir 600 juta ringgit ini lebih bermanfaat jika disalurkan untuk kesihatan rakyat dan lebih memerlukan? Langkah ini bukan reformasi fiskal, tapi penjarahan fiskal. Ibarat menyembelih itik yang betul lemas. Ini menimbulkan persoalan tentang penyimpangan daripada matlamat teras korporat asal GLC dan JLIC. Langkah ini tidak bermakna kerajaan berjimat. Sebaliknya, ia boleh menjejaskan pulangan jangka panjang kerana pelaburan sedemikian berpotensi mengurangkan dividen yang sepatutnya disalurkan semula kepada rakyat.